Buat nasi daging guna daging korban baru ni je. Seriously. Ya Allah, sedapnya. Nasi ni masuk sekata, daging lembut. Senang je. Jom kita buat. Aku masak ni guna Tefal Daily Rice Cooker. Mula-mula masukkan butter, 3 sekawan, bawang putih, halia, bawang merah, akak ketumbak, daun pandan, tomato. Tumislah sampai naik bau. Lepas tu, masukkanlah beras. Ya Allah weh, lupa tumis hampa kemas sekali. Halal lah no. Hampa nanti masuk rempah time tumis tadi tau. Lepas tu letaklah yang rebusan daging. Susu sayang sikit. Dah boleh letak daging yang dah rebus ni. Lepas tu biar je dah dia masak. Senang. Tak payah nak kacau-kacau dah. Periuk nasi ni bukan macam periuk nasi biasa tu tau. Dia ada 3D Max for layer heating dengan ultra durable spherical pot untuk pastikan tak ada ayak bertakung. Dan habur dia diagihkan secara sekata dekat sekeliling ni. Untuk penutup dan tekan satu butang je. Siap ada juga 24 hours keep warm function. So, nasi pasti tak basi. Kalau masak pagi ni, sampai esok pun nasi masih fresh. Oh, tengok ni. Nasi daging ni dah masak elok sekata. Memang puas hati yang masak guna Tefal Daily Rice Cooker ni.